2 bulan withdraw duit dari sebuah syarikat pelaburan ni dan duit tu masih lagi tak dapat hingga sekarang. Okey, baik. Tuan-puan kena tahu bahawa semua ejen akan cakap produk mereka bagus. Nak tahu bagus tak bagus sesuatu pelaburan tu, kita sendiri kena rajin buat research, rujuk kepada yang pakar dan tambah ilmu tentang pelaburan tersebut. Kerana tiada pelaburan yang terbaik dalam dunia ni, sesuatu pelaburan tu akan jadi terbaik sekiranya tuan-puan ada ilmu tentang pelaburan tersebut. Contoh saya sendiri, saya tak pandai tentang saham, saya tak pandai tentang unit trust, kripto dan sebagainya. Tapi atas izin Allah, saya ada sedikit ilmu tentang simpanan dan pelaburan emas 999 ni. Sebab tu saya fokus kepada simpanan emas fizikal, gold bar dan dinar dari syarikat Public Gold. Saya tak nak ambil risiko invest dekat tempat lain dan saya nampak emas ni adalah satu pelaburan yang kurang berisiko kerana beli emas dapat emas fizikal. Hati pun lebih tenang, kemudian emas ni kita tak perlu buat apa-apa. Simpan sahaja 2-3 tahun ke atas dah untung. Kalau tuan-puan nak tahu, tahun lepas sahaja harga emas dah naik sebanyak 19 hingga 20% dalam tempoh setahun. Melebihi dividen SP dan tabung haji. Akhir kata, jika tuan-puan ada duit lebihan tapi tak tahu nak invest di mana, paling mudah saya boleh nasihatkan beli emas, dapat emas fizikal, itu lebih baik. Jika syarikat emas tu bankrupt sekalipun, kita tak risau sebab emas fizikal ada di tangan. Jika tuan-puan perlukan bimbingan tentang simpanan emas, klik link bio, saya bantu anda sebaiknya.